Fawailul lil musallin, maka celaka orang-orang yang semayang. Maksudnya bukan celaka orang semayang hak molek, hak tak molek. Kena cerita lagu tu, celaka semayang tu hak tak molek. Baca Quran ada hak celaka. Orang berjuang Islam pun ada celaka. Orang mari masjid celaka pun ada. Mari masjid main balah masjid misalnya. Itu celakalah. Maknanya. Jadi apa yang kita buat? Ada orang pergi Mekah, cerah Mekah ada. Balik suku-suku mana? Cerah Mekah. Janji. Naik angin janji. Duduk sini balik sekarang lepas Zuhur, terjumpa sini tak ada sekarang. Dah tak ada tu bukan senang. Baru pintu lain tu. Pintunya banyak. Cerah Mekah. Hak balah Mekah. Oh tak tegar ada Mekah tu pun ada. Maknanya. Jadi kalau lagu tu kecelakaan. Jadi maknanya dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut fawailul lil musallin, maka celaka orang-orang yang semayang. Orang semayang lagu mana? Orang yang semayang lagu mana? Iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyang. Ialah wak daerah ke mayang wak main-main. Mayang main-main. Mayang maknanya wak lambat-lambat. Tunggu nak habis waktu. Tak ada sebab-sebab. Sebab dunia semata-mata ataupun tidak ada uzur syar'i. Hak tu lah yang jadi kecelaka tu. Begitulah juga baca Quran. Dia tak ikut tajwid. Dia tak ikut makhraj. Dia baca pula ganggu orang. Tahan dengan speaker pula ganggu orang. Baca hamun seorang Quran. Bapa nak ganggu? Kecuali orang pakai nak dengar belaka membaca, nak dengar tajwid, nak dengar makhraj ataupun mau mengajar, tak ganggu orang. Mau baca dengan speaker, orang bersedia nak dengar. Tu tak apalah. Makna ganggu orang jadi celakalah. Alladzina hum yuraun, juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak dalam ibadat dan bawaannya. Dan juga celaka orang semayang itu, dia nak tunjuk ke orang. Dia nak tunjuk ke orang mayang mayang depan orang lambat lalu tetik terening. Mayang seorang beru laju. Mayang ramai tu lalu. Setengah-setengah tu yang jadi imam. Jadi imam Allah. Dia lenggang bacaan tu kau. Suara sedap dah. Yang panjang tu habis reng pula. Jadi maknanya, tapi kita tak boleh nak kata, tak boleh duduk, imam ni panjang, mungkin dia nak tunjuk. Jangan kata. Ni contoh sahaja, maknanya kita tak boleh kata. Nampak panjang lagi, yura'un. Allah Ta'ala sebut, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang nak tunjuk ibadat dia. Tunjuk ibadat. Dah kalau dia tunjuk minum arak, tak boleh juga. Tunjuk zina, tak boleh juga. Tunjuk hak baik, tak boleh juga. Kecuali dia tunjuk hak baik tu nak ajar. Nak ajar anak dia. Aku nak tunjuk ke anak dia. Nak tunjuk ke anak dia. Nak tunjuk, nak ajar. Nak dakwah melalui semayang. Itu lain lah. Ada kekecualian lah maknanya. Dan yang ketujuh, wayamna'unal ma'un. Hak ni lah. Ayat hak dia ambil sebagai nama surah Al-Ma'un. Suratul Ma'un. Wayamna'unal ma'un. Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak. Berhak maknanya dia mendapatkan bantuan. Tak mahu. Susah lagu mana orang. Anak beranak ia susah, jiran ia susah, ceria tak mau beri maknanya. Jaranglah ni kalau kat kita rasa jarang ni. Jarang. Tapi dah ada dalam Quran. Dan memang berlaku juga dalam jarang-jarang pun. Lagu mana? Wayamna'unal ma'un. Dan orang-orang hak jenis celaka juga ni ialah orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Patutnya orang hak susah, dah kita tu hari lebih sikit maknanya beri kepada orang susah. Hak keluarga dekat mak ayah lebih lagi, adik-beradik lebih lagi, sepupu papa lebih lagi. Ada setengah tu beri juga, jatuh pada lupa. Ada juga lagu tu. Moleknya kalau ada PT di bank Islam, bank mana tu, kalau dia beri kita, bagi katakanlah. Ambil bagi diri lah. Orang bank kata nak bagi diri je. Nak bagi diri, ambil lah.
ambil bagi diri. Beri ke anak beranak. Mak ayah jangan beri piti zakat ni. Adik-beradik hak duduk suku-suku dah boleh. Utama adik-beradik dulu. Utama jiran dulu. Sepupu sepapa dulu. Hak kalau hak masang pun beri jadi manis biasanya. Adik-beradik setengah tu masang nak belaga dengan kita. Tapi apabila WPT, insya-Allah ia jadi apa dia? Hilang masang. Mudah-mudahan ia jadi ukhuwah Islamiah. Wallahu taala a'lam. Betul ke tak isi lagi? Dah tak bunyi? La ilah. Apa pasal tengok jam tu? Oh, mana gitu? Lah. Allah maaf gitu. Tengok jam tu macam nampak jauh.